Assalamualaikum. Seketul Azia punca dia rasanya minyak hitam kering minyak hitam dia kering, lepas tu jadi jeli. Tak sempat nak ambil video tapi enjin semua dah turun. Okey, blok kita dah cuci. Ini gearbox dia. Tempat water pump, timing cover. Tempat water pump. Timing oil seal. Oil filter, tempat oil filter. Head dalam ni kena rendam head. Punya cam. Itu barang dia. Timing chain. Unit manifold. Disebabkan minyak hitam dia kering dan menjadi jelly, crankshaft dia satu conrod dia dah terbakar. Okey, so kita ganti satu conrod baru. Crankshaft ni kita potong kita skim crankshaft ni, tempat ni kita skim sebab crankshaft dia okey. Skim dan kita akan cari main bearing. Conrod bearing, piston ring. Lepas tu kita tukar timing chain, set overall set, fan bell. Alang-alang sekali dah buat overhaul, sebab di dalam overhaul set dia ada flywheel oil seal. Kita tukar top commuter oil seal, kita tukar spark plug, oil filter, minyak hitam, coolant, air filter, auto filter, minyak gearbox.